Malam itu, Khairul tinggal seorang diri di rumah. Ibu bapanya pulang ke kampung sebelah untuk berbuka bersama nenek dan datuknya. Khairul yang masih ada kerja, memilih untuk tinggal dahulu dan akan menyusul keesokan pagi. Di luar, hujan turun mencurah-curah. Angin meniup kuat hingga menggoyangkan langsir rumah. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Khairul sedang duduk di ruang tamu, menikmati kuih raya sambil menonton televisyen. Tok, tok, tok. Tiba-tiba pintu rumah diketuk. Khairul terkejut. Siapa pula datang malam-malam raya begini dalam hujan pula tu? Dia bangun dan mengintai dari celah langsir. Di luar berdiri seorang perempuan tua, basah kuyup, berbaju kurung lama dan bertongkat. Wajahnya tidak begitu jelas kerana gelap dan hujan lebat. Tanpa berfikir panjang, Khairul membuka pintu. Nek, masuklah, basah tu, kata Khairul. Perempuan tua itu masuk perlahan-lahan dan duduk di sofa ruang tamu. Khairul cepat-cepat ke dapur, membancuh teh panas dan membawa beberapa biji kuih raya ke depan. Nenek dari mana? Kenapa beraya seorang? Tanya Khairul sambil meletakkan dulang di hadapan nenek tua itu. Perempuan tua itu diam, tidak mengangkat muka, hanya merenung ke bawah. Khairul rasa sedikit pelik, tapi cuba bertanya lagi. Nenek tak balik rumah anak ke malam ni? Masih tiada jawapan. Khairul mula rasa tidak sedap hati. Dia duduk perlahan di hujung sofa. Soalan ketiga akhirnya keluar dari mulutnya. Nenek. Siapa sebenarnya nenek ni? Perempuan tua itu perlahan-lahan mengangkat muka. Matanya merah. Kulit mukanya mula merekah. Giginya tajam. Rambutnya mengurai panjang dan berbau busuk. Aku bukan nenek, aku hantu. Suaranya garau dan mengilai perlahan. Khairul menjerit dan terus pengsan. Oh, Dia terjaga apabila terasa pipinya ditepuk-tepuk. Khairul, bangun, kami dah balik ni, kata suara ibunya. Khairul membuka mata. Ibu dan ayahnya berdiri di sisi. TV masih terpasang. Kuih dan teh masih di atas meja, tak terusik. Khairul terus peluk ibunya, mukanya pucat lesi. Sejak malam itu, Khairul berjanji pada dirinya. Dia tidak akan tinggal seorang diri di malam raya, walau apapun yang terjadi. Kerana dia tahu, malam raya bukan hanya untuk yang hidup.